Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai muka surat yang kelima. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Yang keempat, kekurangan semangat, kekerasan semangat. Perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. At-Takwir ayat 29. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur seisi alam. Baik. Kata musannif, ini selepas daripada kita membincangkan berkenaan dengan al-asbab dengan juga at-tajrid. Asbab iaitu bergantung dengan sebab. Tajrid dia menyerahkan semua kepada Allah tanpa memandang kepada sebab. Jadi sebab dipandang atau tidak memandang kepada sebab musabab, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya tadi adalah takdir berlaku. Tak serah kepada Allah pun takdir, serah kepada Allah juga takdir. Maknanya segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak daripada alam arwah, semenjak daripada alam yang di sana, sebelum daripada turun segala manusia. Nabi Adam alaihi salam ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, kenapa kamu makan buah larangan? Kemudian sabda Nabi Adam alaihi salam, adakah engkau hendak menyalahkan aku terhadap takdir yang telah dituliskan ribuan tahun sebelum daripada aku dijadikan Tuhan? Sebelum lagi Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah dah menyebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya nanti akan aku jadikan di muka bumi ini seorang khalifah, seorang pengganti. Maknanya telah ada perancangan bahawasanya akan dijadikan Adam atau satu orang khalifah yang belum diberi nama lagi, tetapi telah pun dirancang, telah ada di dalam perancangan. Baik, itu kata kita perancangan, tapi Allah bukan merancang seperti kita. Jadi maknanya dia segala-gala maklumat berkenaan dengan Adam itu qadim di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah telah menentu sejak daripada azali bahawasanya nanti akan lahir satu manusia yang bernama Adam. Dan kemudian Nabi Adam juga mengerti bahawasanya segala yang bakal dilalui nanti kesemuanya adalah takdir daripada Allah. Itu yang berlaku ketika di dalam surga dinamakan sebagai sirrut takdir, rahsia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandungi hikmah yang tidak dapat dikira sama sekali. Maka kesimpulannya apa? Iaitu segala kehidupan manusia ini telah disusun oleh Allah. Maka seorang yang pada kedudukan tajrid
pada maqam ahlu tajrid, maka dia memandang kepada keputusan yang telah diputus oleh Allah semenjak daripada azali lagi, bahawa setiap sesuatu itu Allah telah qadar-qadarkan dia, Allah telah tentukan dia. Cuma manusia yang ada pada ketika itu menghayati takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun satu puak daripada manusia lagi pula, mereka pun begitu juga, berpegang kepada takdir, tetapi mereka itu dia kena usaha ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Kalau tak usaha ikhtiar tak boleh, maka dia tidak datang khusyuk dalam sembahyang dia, tidak tenang dia dengan rezeki dia, melainkan kena berusaha. Sedangkan pegangan hati kedua-duanya tawakal takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, redha kepada ketentuan Tuhan. Tetapi yang satu lagi tadi itu, dia nasibnya dia serahkan bulat-bulat kepada Allah dan tidak ada perasaan nak memberontak, rasa kurang, rasa sedih dan sebagainya. Dapat pun alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Maka ahli tasawuf menamakan golongan ini sebagai ahlut tajrid. Maka ahlut tajrid ataupun ahlul asbab, kedua-duanya itu daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang qadim lagi azali. Maka langsungan daripada maqam tajrid dengan maqam asbab ini berkait dengan takdir. Maka apa kata Ibnu Athaillah, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, yakni kekerasan semangat atau perjuangan itu kuat semangat, kuat rasa nak berjuang, tidak dapat menembus tirai takdir. Maknanya tidak dapat sama sekali meruntuhkan kota takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Maknanya mukjizat yang ada kepada para nabi, kemudian karamah yang ada para wali, apa jua yang ada pada manusia tersebut, kelebihan-kelebihan yang tertentu, kesemuanya tadi merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah yang berlaku tidak akan berlaku kalau tidak takdir daripada Allah. Begitu juga mukjizat yang berlaku kepada para nabi, nabi panggil pokok kurma datang, itu juga di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka walau bagaimana hebat sekalipun, dia masih di dalam ruang lingkup takdir daripada Allah. Maka takdir ini sesuatu yang telah pun ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi. Maka dia tidak akan berubah sama sekali. Dan segala takdir itu Allah telah rakamkan di Lauh Mahfuz. Cuma dia akan berlaku menurut masa, tempat dan sebagainya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula, adakah boleh berubah sesuatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kita sebut dalam pengajian ilmu tauhid, dia boleh berubah atau tidak takdir yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Orang kata nak buat macam mana, ini semua takdir daripada Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, iaitu sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz tersebut boleh berubah, tetapi sesuatu yang ada di dalam ilmu Allah yang itu tidak akan berubah sama sekali sampai bila-bila begitulah. Ya, dia kata bila kita banyak bersedekah ke, kita banyak menyambung silaturahim ke, maka nanti kita punya umur akan bertambah. Kalau umur bertambah, artinya ada Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil, kerana tidak tahu yang satu ketika besok si fulan ni umurnya akan panjang. Bukan macam itu. Jadi maksudnya adalah yang dalam ilmu Allah tidak akan berubah, tetapi di Lauh Mahfuz itu boleh berubah. Allah menentukan di Lauh, katakan umur si fulan 70, tapi dalam pengetahuan Allah Ta'ala umur si fulan bukan 70 tetapi 75 dan sebagainya. Maka boleh dipanjangkan. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, iaitu Allah boleh menghapuskan dan Allah boleh menetapkan sesuatu takdir yang telah pun tertulis. Baik, maka pergerakan setiap daripada manusia, pergerakan setiap daripada para awliya itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehebat mana pun dia tidak akan boleh sama sekali mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kekaramatan
karamah yang dimiliki oleh para wali, atau kejadian yang luar biasa, iaitu kejadian yang mencarikan bagi adat. Adat katakan tak boleh berjalan di atas air kalau manusia. Kalau itik itu bukan luar biasa, itu perkara biasa. Nah, tapi kalau kita kata manusia berjalan di atas air, itu perkara luar biasa, dikatakan karamah. Maka karamah atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang terbit kejadian itu dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar daripada takdir, iaitu segala-galanya daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir daripada Allah, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkehendaki, maka Allah menentukan dengan sifat iradat. Setelah itu Allah menjadikannya dengan sifat kudratnya, dan kejadian yang dijadikan oleh Allah dengan sifat kudrah yang ditentukan dengan sifat iradah, itu kesemuanya di dalam maklum, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bagaimana? Takdir yang berlaku kepada manusia tersebut, dia berkait dengan sifat kudrat, iradat dan ilmu Allah. Tidak akan berlaku sesuatu kalau Allah tidak menjadikan. Maka menjadikan dengan sifat mana? Menjadikan dengan sifat kudrah. Dan Allah tidak akan terjadi sesuatu melainkan kesemuanya itu Allah yang telah menentukan dengan sifat mana? Dengan sifat iradah. Adakah Allah tidak mengetahui sesuatu yang dia jadikan? Dia mengetahui. Maka sebab itu pengajian berkenaan dengan kudrat, iradat, ilmu itu berkait dengan takdir. Bagi para wali atau bagi para ulama yang mengetahui, mereka itu tawakalnya kepada Allah sangat tinggi, kerana mereka faham bahawasanya karamah yang ada ke, luar biasa ma'unah yang ada pada dia ke, dia tetap tidak boleh menjangkaui melebihi daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk wali pun mati, sampai masuk siapa hebat macam mana mati juga, kerana takdir mengatasi daripada karamah seorang wali. Jadi adakah apa-apa bagi manusia? Tak ada apa-apa. Dengan sebab itu, yang punya apa-apa, yang punya ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya wali boleh terbang sekalipun, terbang itu dapat takdir daripada Allah. Maka kalau pandang ke situ, maka tak adalah kita melihat satu kehebatan yang datang daripada manusia. Kehebatan itu datang daripada Allah. Kerana jikalau Allah tidak mengkehendaki, maka tidak berlaku. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki, dia pasti berlaku. Sesuatu yang Allah tidak kehendaki, tidak akan berlaku sama sekali. Dia wali ke, dia siapa ke sekalipun, sihir dan sebagainya, tidak akan terjadi. Walaupun dia pandai buat satu benda yang mencarikan bagi adat, tetapi masih berkait dengan takdir daripada Allah. Kalau Allah tidak mengkehendaki, dia pasti tidak akan terjadi sama sekali, walau karamah sekalipun. Baik. Firman Allah Ta'ala, sebab itu para wali ini, kalau dia tawakulnya kepada Allah Ta'ala, sangat hebat tawakal dia. Sebab dia faham bahawasanya kehebatan dia tak ke mana, itu merupakan takdir daripada Allah, walaupun dia karamah sekalipun. Jalan atas air, yang itu juga takdir daripada Allah. Terbang sebagaimana anak murid bersisa pun sama juga takdir daripada Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, maka dia tidak akan boleh terbang sama sekali. Baik. Jadi jangan terpikat dengan karamah-karamah tersebut. Pandang kepada Allah Ta'ala, itu semua daripada Allah. Dia karamah macam mana ke, sakti ke dan sebagainya, itu tidak akan berlaku kalau Allah tidak mengkehendaki. Baik. Cuma yang berlaku kepada manusia tadi sekadar mazhar, tempat zahir kepada af'al Allah Subhanahu wa taala, tempat zahir perbuatan Allah.
Jadi kita nak kata Allah itu bersifat dengan kudrat iradat tu mana bukti? Bukti ada pada diri manusia, iaitu segala perlakuan manusia karamah yang ada pada wali itu dikatakan mazhar kepada tajalli af'al Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kata Allah punya kehendak? Dengan melihat kepada karamah yang ada pada wali tersebut. Tidak akan berlaku karamah itu kalau Allah tidak mengkehendaki. Maka apa yang terjadi itu tanda kepada sifat iradat yang ada pada Allah, atau kita katakan sebagai tajalli bagi af'al Allah Subhanahu wa taala, dan segala perlakuan para aulia itu mazhar, tempat zahir bagi karamah tersebut. Baik. Jadi pandang kepada sana, jangan pandang kepada para wali. Wali tak punya apa-apa. Wali tak punya apa-apa, semua orang tak punya apa-apa. Yang punya itu sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala, cuma dia menzahirkan sahaja miliknya kepada hamba dia supaya manusia melihat kepada tanda tadi, maka nampaklah kita Tuhan yang menzahirkan tanda, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula beria-ria nak jadi wali. Ya tak? Kata cita-cita saya nak jadi wali. Sebagai ulama tak benarkan. Dia kata tidak boleh minta jadi wali. Namun ada juga sebahagian yang mengatakan boleh minta menjadi waliullah, boleh. Tapi sebagian besar mengatakan tidak boleh minta jadi waliullah. Mintalah jadi hamba Allah. Kerana wali juga hamba Allah. Dan hamba Allah yang benar-benar dia dengan Allah Ta'ala ni lah Allah kurniakan kemuliaan. Jadi wali sendiri pun tak nak karamah. Yang nak karamah ni yang bukan wali, kan? Macam kita ni bukan wali, kita nak karamah, dia nampak lain daripada orang lain. Padahal yang paling besar bukan karamah, yang paling besar istiqamah. Istiqamah dalam beramal itu sebesar-besar karamah. Sebab itu dikatakan al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah dalam beramal itu lebih besar, lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Banyak karamah pun dah, tetapi pemalas beramal buat apa? Kan? Padahal wali tak nak ada karamah-karamah tu. Dia nak supaya dapat istiqamah dengan Allah Ta'ala. Nanti dapat bila istiqamah dengan Allah Ta'ala, dia dapat kecintaan daripada Allah. Kerana penghujung daripada beramal apa semua ni, dia nak mahabbatullah, kecintaan daripada Allah, bukan kepada yang lain. Allah pun suruh demikian, kan? Jangan sekutukan aku dengan satu pun daripada makhluk. Syurga neraka semua makhluk, maka tumpu kau semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali ini bukan nak karamah dia beramal, tapi karamah itu adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka istiqamah dalam beramal yang dituntut, bukan kita disuruh mencari karamah-karamah yang tertentu, kerana khawatir kita mencari karamah tetapi dapat yang bukan karamah, dapat pula istidraj, yang itu sangat merisaukan kita. Ada kadang-kadang yang lain daripada itu ihanah dan sebagainya. Jadi tak payahlah karamah-karamah, tuan-tuan, ya. Istiqamah dalam beramal tu lebih baik, ya. Istiqamah dalam beramal. Baik. Maka dia kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan tadi dia kata macam mana semangat hebat sekalipun, keinginan kita tinggi mana sekalipun, atau kelebihan yang kita ada macam mana hebat sekalipun, kita wali ke kita bukan wali ke, segala-gala yang kita lakukan itu tidak akan boleh sama sekali meruntuhkan kota takdir yang memang ditentukan oleh Allah. Jadi karamah itu takdir daripada Allah, tak karamah takdir daripada Allah. Minta tak dapat, takdir juga daripada Allah Ta'ala. Minta dapat itu juga takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengaji ni, tuan-tuan, kita nak tahu bagaimana nak menerima takdir daripada Allah. Sebab itu dia kata walau kita pada maqam asbab, walau kita pada maqam tajrid, walau kita wali sekalipun, takdir dia tetap terukir dan tidak akan siapa dapat merubahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang memiliki takdir.
Dan segala takdir yang berlaku kepada manusia itu dikatakan sebagai tajalli daripada sifat atau tajalli daripada af'al atau tajalli daripada asma Allah Ta'ala. Sedangkan manusia itu tempat tajalli bagi segala-galanya tadi. Baik, tempat zahir, tempat tajalli, tempat nyata. Baik, boleh faham tuan-tuan? Firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu berkehendak. Makna kehendak manusia ni pelbagai. Ada kehendak manusia pelbagai. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Maka kehendak yang ada pada diri kamu tadi, kehendak yang ada pada diri kamu. Kehendak itu ada dua pula. Ada kehendak yang baik, ada kehendak yang tidak baik. Kehendak yang baik itu seperti mana taat kepada Allah Ta'ala. Kehendak tidak baik itu seperti maksiat kepada Allah. Maka kehendak yang baik ke, kehendak yang tidak baik ke, tapi agama kita ajar macam mana? Kalau yang baik nisbah kepada Allah, kalau tak baik nisbah kepada nafsu ataupun syaitan. Ada. Jangan nisbah kepada Allah secara adab dia. Tetapi keseluruhan kedua-duanya tadi, kehendak yang baik ke, kehendak yang tidak baik ke, kedua-duanya itu dia kata tidaklah kecuali, maknanya melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sebenarnya kehendak daripada Allah Ta'ala. Maknanya tidak akan berlaku kehendakmu yang baik itu, tidak akan berlaku kehendakmu yang tidak baik itu, melainkan itulah sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan tadi, bila kamu bertindak sesuatu berdasarkan kehendakmu itu, katakan kita datang kemari, kita datang ke sini, yang kita nampak secara zahirnya itu kehendak manusia, tapi tidak yang sebenar. Iaitu dia kata itu adalah kehendak daripada Allah. Allah yang punya kehendak kemari. Kalaulah seandainya itu kehendak Allah, bolehkah kita kata kita seorang yang rajin pergi belajar? Ada. Boleh juga pada bahasa dia. Pada hakikat tidak. Kalau kita pandang, kita nampak di sana berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, Allah mengatakan tak usah klaimlah kamu tu seorang yang baik, kerana baik kamu itu daripada aku. Jangan klaimlah kamu seorang yang rajin, rajin kamu juga daripada aku. Janganlah kamu klaim kamu tu kamu ini dan sebagainya, itu semua daripada aku, kerana aku yang menentukan setiap sesuatu. Kamu tidak punya ketentuan. Nah, sebab itu Al-Quran mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak yang baik atau yang buruk itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa dia tak nak takkan berlaku, apa dia nak pasti berlaku. Baik. Tuhan yang mengatur seisi alam, dia kata Rabbul Alamin, iaitu Tuhan Allah Ta'ala yang mengatur seluruh alam yang ada ini. Dah, alam itu apa dia? Alam itu masih Allah, yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi alam-alam ni, kalau sebut alam semata tu dikatakan tanda. Ada tanda tu alam. Baik. Jadi alam tu tanda juga. Tanda apa? Tanda kepada Allah Ta'ala. Adanya Allah mana tanda? Tandanya ada pada tempat yang kita duduk sekarang ini, pada bumi yang kita duduk. Ya dah. Kemudian lagi apa tanda Allah Maha berkuasa? Tandanya kita juga. Kita ada ni tanda Allah berkuasa menjadikan kita. Tanda apa Allah Ta'ala berkehendak? Tandanya kita juga. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri kenapa kamu tak perhatikan? Karena pada diri kamu itu akan zahir, kalau kamu lihat akan nyatalah di situ tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, tentang asma Allah Ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pula kait mengait zat manusia sama zat Allah Ta'ala? Kalau manusia ada zatnya, takkan Allah tak ada zatnya?
maka Allah ada zat dia. Ada. Maka tanda daripada Allah ada zat itu dilihat tandanya adanya zat makhluk, adanya zat bumi dan sebagainya. Maka segala makhluk yang ada ini zahir pada pandangan mata kita, itu adalah tanda ada Tuhan. Yang kita kata ada dengan zat tadi. Ada Tuhan yang menjadikan kita ini. Maka segala sifat yang ada kita ini, sifat kita katakan pemarah, sifat baik, sikap kita yang suka pergi kuliah dan sebagainya, itu adalah tanda Allah memiliki iradah. Iaitu Allah memiliki iradah dengan bagaimana? Dengan kita juga punya iradah. Kalau kita punya iradah yang kita cuba menentukan sesuatu, Allah punya iradah yang mencakupi kehendak kita tadi. Ya. Lepas itu dikatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Maka faham baik-baik di situ tuan-tuan, bahawasanya kehendak kita itu dia terbatas sama sekali. Atau dalam pengajian ilmu tasawuf ini, bila baca hikam, kita kata iradah tadi dengan makna nur sifat ma'ani Allah Ta'ala yang dinyatakan kepada segala hamba dia. Apa dia nur sifat ma'ani? Nur sifat ma'ani maknanya itu sekadar pancaran daripada ma'ani Allah Ta'ala yang dipinjamkan kepada makhluk. Yang ini tuan kena faham baik-baik ya. Jangan kita salah faham. Kita kata manusia juga ada ma'ani seperti mana Allah Ta'ala. Tidak. Ma'ani Allah Ta'ala pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Jadi nur sifat ma'ani, manusia juga ada dia punya kudrah dia, ada iradah, kehendak dia, ilmu dia ada, hayat dia ada, sama' pendengaran ada manusia. Takkan dia boleh nyaut ketika kita panggil dia, kan? Kita panggil apa dia? Ali, yo. Ada sebab mendengar lah tu, kan? Panggil Ali, senyap ya pakak dia buah. Tak ada sifat mendengar, ada sifat melihat. Sampai dia kemari, maknanya dia boleh melihat dan boleh bercakap. Ada sifat kata-kata. Tapi hakikat segala-galanya itu dia kata bukanlah daripada manusia 100%. Itu daripada Allah Ta'ala yang menzahirkan sifat perkata dia, sifat pengetahuan dia, sifat perkuasa dia. Dia zahirkan dengan perkuasa yang ada pada manusia, kehendak yang ada pada manusia, ilmu yang ada pada manusia. Sedangkan segala-gala yang ada pada manusia tadi, itu ada pada Allah Ta'ala yang diberikan sedikit kepada manusia, yang kalau orang tasawuf panggil sebagai nur sifat ma'ani Allah Ta'ala. Bukanlah itu sifat ma'ani Tuhan, tapi sekadar nur, pancaran nur daripada sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Maknanya bukanlah mutlak kita punya ma'ani, kudrat kita tak mutlak. Kudrat kita tak mutlak bagaimana? Kudrat kita itu terbatas, sangat terbatas tuan-tuan. Kita tidak boleh mengadakan, tidak boleh meniadakan sesuatu. Kehendak kita banyak, tak semua yang kita dapat. Maknanya apa dia? Kehendak kita tidak mutlak. Kalau bertepatan dengan kehendak Allah maka jadi. Kalau tak bertepatan kehendak Allah maka takkan jadi sama sekali. Hatta wali sekalipun, dari wali dia serah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Kita tak serah kepada Allah, kan? Firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasha'una, dan tidak kamu mengkehendaki, sama juga macam tadi. Tidaklah kamu mengkehendaki akan sesuatu illa melainkan kecuali ayyasha Allah, iaitu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kehendak, itu yang akan terjadi. Kehendakmu apa dia? Yang bercabang dua tadi, yang baik dan juga yang buruk. Berlaku yang buruk kerana itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu bagaimana pegangan kita terhadap perkara ini, iaitu selama mana belum terjadi sesuatu maka usahakanlah supaya tidak berlaku atau berlaku. Apa contoh kalau berlaku seperti benda yang baik? Kalau belum berlaku maksiat lagi, usahakan supaya jangan berlaku maksiat. Tapi setelah berlaku, yang itu kita kata takdir daripada Allah. Ini sebenarnya kehendak Allah Ta'ala terhadap diri kita, iaitu Allah menentukan sesuatu maksiat berlaku pada diri kita. Sedangkan kita tidak diperintahkan melakukan maksiat, dan kita cuba saja upaya kita untuk menjauhkan, tapi berlaku juga. Itu luar daripada kemampuan.
Boleh faham tuan-tuan, ya? Luar daripada kemampuan kita. Jadi bila dah berlaku baru kita kata ini takdir daripada Allah. Tetapi selama mana belum berlaku lagi, jangan kita sandar kepada Allah Taala terus. Nanti kalau sandarkan, jadilah kita seperti Jabariyah yang menghalalkan maksiat diri dia. Baik. Bila dah berlaku, kita pandang apa dia? Baik. Kenapa baik pula? Kerana datang daripada Allah Ta'ala. Bukan maksiat tu baik, takdir tu buruk dan baik semua daripada dia berlaku. Tapi Allah tidak pula redha kepada maksiat tersebut, tetapi Allah mengkehendaki bahawa si fulan melakukannya. Ini dalam kitab Aqidatul Najin kita dah baca dah, berkenaan dengan perintah Allah, berkenaan dengan kehendak Allah, berkenaan dengan redha Allah. Allah mengkehendaki Fir'aun menjadi kufur, tetapi Allah tidak menyuruh kufur. Bahkan Allah tidak redha kepada kekufuran, tapi Allah punya kehendak. Begitu juga maksiat. Kalau terjerumus dalam maksiat, Allah mengkehendaki demikian, tetapi Allah tidak suruh dan Allah tidak redha kepada maksiat. Itu pegangan kita. Kalau dah berlaku, kita pasrah takdir kepada Allah dan juga banyakkan istighfar, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kerana kita tidak punya daya upaya. La haula wala quwata. Tidak ada helah melakukan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan melakukan taat melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya buruk ke baik ke, segala-galanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Kalau kita faham yang itu, kita serah takdir kepada Allah. Tapi kita jangan lupakan usaha. Yang ini kita dah baca dulu dalam masalah asbab dengan tajrid, dan kita dah baca dalam ilmu tauhid, iaitu kita ahli sunnah disuruh kita berusaha. Baik. Kemudian, kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah tahu dan kesekat tahu, bahkan Allah bijaksana. Kita juga kadang-kadang kita faham bijaksana dengan mengetahui. Itu kan dia dua-dua ilmu juga, mengetahui juga lah. Tapi bijaksana ni bukan sekadar tahu, bahkan bijak pula. Dia tahu benda tu dan dia bijak. Mana dia boleh atur, boleh susun dan sebagainya, kan? Allah yang tahu dan Allah menyusun segala-galanya dengan ilmu yang ada pada Allah. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang pertama sekali, takdir Allah Ta'ala tadi kita kena pasrah, ya. Segala-gala yang berlaku tidak akan terkeluar daripada takdir Allah, dan segala yang berlaku itu adalah mazhar, tempat zahirnya sifat kudrat, iradat, ilmu Allah Ta'ala. Maka segala kelebihan manusia yang zahir, yang kita dapat lihat, seperti karamah para wali dan sebagainya, itu adalah takdir daripada Allah. Dan karamahnya macam mana hebat sekalipun, dia tidak akan dapat meruntuhkan kota takdir yang telah Allah tentukan pada setiap manusia. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka, la taqum bihi li nafsik. Arih nafsak. Arih makna istirahatkan dirimu. Rehatkan diri kita, ya. Nafsak iaitu diri kamu. Rehatkan diri kamu. Minat tadbir, daripada tadbir, daripada menguruskan duniamu. Daripada menguruskan duniamu. Fama qama bihi ghairuka, maka apa jua yang telah menyediakan oleh yang selainmu, maknanya apa jua yang telah diuruskan oleh seseorang anka, tentang dirimu itu, la taqum bihi nafsik, jangan kamu pula menguruskan untuk dirimu. Itu maksud dia. Artinya dia kata kamu jangan mengganggu tadbir sesuatu. Bila sesuatu itu telah mentadbir sesuatu tentang dirimu, maka kamu tidak perlu mentadbirnya lagi. Ini tadbir apa tuan-tuan? Tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Jadi diri kita ini ditadbir oleh Allah.
ditadbir oleh Allah. Saya ingat tunggu saya dulu, dia bila menterjemahkan yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dia kata dan mereka itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu daripada urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentadbir dia. Baik. Jadi bila Allah mentadbir, maksud dia iaitu gerak kita, diam kita, semua yang ada pada kita, sama ada diri kita, aurat kita, semua daripada Allah Ta'ala yang mentadbir dia. Aurat apa dia? Sifat yang ada pada kita, itu Allah juga mentadbir dia. Diri kita ini Allah juga yang mentadbir. Segala-gala tadbir daripada Allah. Bukan sekadar kita, iaitu alam maya ini, bukit, pokok, batu, air. Nah, peraturan alam ini ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada yang telah mentadbirnya, maka apa perlunya kamu tadbir lagi? Tu dia kata. Nah, maksudnya demikian. Kalau dah ada yang mentadbirkan, kamu tak perlu tadbir lagi. Dan yang mentadbir itu pula iaitu satu kuasa yang mutlak. Segala ni dia punya, tiba-tiba kita pula pergi tadbir. Kan tak kono, kan? Kita ada bos besar tuan-tuan, kat pejabat kita, kan? Katakan kita ni tak ada nama langsung dalam pejabatan itu, sekadar membantu-bantu je. Tiba-tiba pula kita bagi arahan, bagi tulis minit kat bos kita, sila jumpa saya. Bagi dia. Dia baca, tak kerja dan jumpa kau siapa? Pergilah tulis minit lagi. Kata, encik tolong kereta tu bawa si Pulan, bagi kat driver, sign kita bawah tu. Dia tengok, kau sign bunuh, campak. Sebab kita tak payah mentadbir, ada yang layak mentadbir, kita tidak layak. Kemudian kehidupan kita ini, adakah tadbir kita? Tadbir daripada Allah. Kalau tadbir daripada Allah, bagaimana kedudukan kita? Terima tadbir daripada Allah. Betul dia kata, arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu daripada mengganggu urus tadbir Allah Ta'ala. Allah dah tadbirkan segala kehidupan kita, tak perlu tadbir lagi. Yang ada pada kita apa dia? Usaha kena perintah daripada Allah. Melainkan kalau kita di makam tajrid, tu lain cerita lah. Kita kan makam tajrid, dah makam tajrid, tak dapat duit tajrid, kan? Apa lagi tuan-tuan? Tak dapat makan tajrid. Kita bukanlah tajrid sebenarnya, kita asbab. Sebenarnya kita taklah kita kata kita warak, kadang-kadang kita buat warak. Kita bukanlah seorang yang alim, buat alim. Kita bukan ahli ibadat, buat jadi ahli ibadat, kan? Tapi mula-mula gitulah. Buat dulu, kan? Lama boleh lah dia. Nabi kata apa? Supaya kau baca Quran, menangis baca Quran. Kalau tak boleh menangis macam mana? Buat menangis, kan? Dah hadis kembang itu. Mana buat dulu, kan? Lama-lama masuk jadilah deh. Tapi kalau kita kata dengan manusia, kan? Buat tu mengak. Tak semua benda kita boleh buat. Tadbir Allah Ta'ala daripada Allah semua, kan? Maka kalau seandainya kita dah tahu yang ini, Allah punya kudrat, Allah punya iradat, Allah punya ilmu, Allah telah menentu sejak azali lagi. Allah dah susun setiap daripada manusia. Kamu nasibnya untung, kamu nasibnya malang, kan? Dalam kitab kata salah Sirajul Talibin ke, saya tak ingat sudah. Ketika Nabi Adam tanya kepada Allah Ta'ala, kenapa kau jadikan anak cucu aku ni? Ada yang sempurna, ada tidak sempurna. Ada yang cantik kejadiannya, ada tidak cantik. Jadikanlah semua biar cantik berlaku. Jadikanlah semua sempurna berlaku. Kenapa ada sempurna tidak sempurna? Supaya masing-masing pertama sekali saling tolong menolong antara satu sama lain, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Supaya dia kata yang susah syukur minta kepada Allah Ta'ala dan redha kepada ketentuan Allah Ta'ala. Yang senang tadi itu pula dia syukur kepada Allah. Itu ada yang tak ada kaki, ada tak ada tangan, ada yang buta mata. Dia kata itu supaya mereka sabar di atas ujian Allah. Dah. Jadi itu dah ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu lagi. Sebenarnya sejak daripada alam roh lagi dah nampak ciri-ciri kita nak ke mana. Kita masa di dunia besok. Baik.
maka Allah telah tentukan segala-galanya dengan sifat kudrat, iradat, ilmu dia. Maka kalau dah tadbir daripada Allah, apa perlunya pentadbiran daripada kita? Baik. Yang keempat, dia kata istirahatkan dirimu atau fikiranmu daripada kerisauan. Jangan risau, dia kata, mengatur hajat keperluan duniamu. Tak payah risau-risau. Kamu akan dapat bahagian kamu sendiri. Kamu tidak akan mengambil bahagian orang lain. Allah mengatakan apa dia? Itu nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada anak-anak kamu tu, dan kami juga beri rezeki kepada kamu. Ya, kamu tidak akan mengambil rezeki orang lain, orang lain juga tidak akan ambil rezeki kamu. Ada. Dia kata tu dia curi pisang dan pisang dan di kelapa tu macam mana? Kan? Pisang dan dah masak tapi dia ambil. Kata tak ambil rezeki orang, itu rezeki dia, namanya rezeki haram. Sekalipun rezeki tapi haram. Rezeki itu sebagai ulama mengatakan rezeki cuma yang halal. Haram bukan rezeki. Ada mengatakan rezeki tadi ada dua. Rezeki kalau baik, rezeki halal. Kalau rezeki tidak baik, itu rezeki haram. Rezeki juga, maknanya itu bukan bahagianmu, tetapi bahagian dia, cuma dia memperoleh cara haram. Baik. Tapi kalau itu bahagianmu, pasti kamu akan dapat juga. Contoh apa tuan-tuan? Pisang kita diambil dah. Dia sopah pisang kita, pergi dijual kat kedai. Kita picit pisang, beli pisang kita balik. Lepas tu kita balik rumah makan. Rezeki kita tetap rezeki kita. Walau cara macam mana sekalipun akan dapat juga pisang kita tadi, tapi dengan cara yang pelbagai lah, kan? Tadbir daripada siapa? Tadbir daripada Allah. Baik. Satu masa tuan-tuan, ni cerita lah ni, saya beli handset masa di Mesir, Ericsson. Ericsson beli dah handset, tunjukkan ke kawan, bukan Ericsson, Motorola yang lipik-lipik tu lah, nipih pula tu, tunjukkan ke kawan, ni Motorola, beli dekat Dubai, buka belakang made in Malaysia. Dia kembali balik kepada tuan dia. Yang keempat, dia kata istirahatkan dirimu atau fikiranmu daripada kerisauan mengatur hajat keperluan duniamu. Apa sebab? Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Baik. Istirahatkan dirimu, fikiranmu daripada kerisauan mengatur hajat keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, yang diselesaikan, maknanya yang telah disusun oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus. Harus ni bukan makna harus kita. Harus kita ni boleh atau tidak. Ni harus dengan makna harus Indonesia ni, kan? Makna wajib juga. Wajib dan harus. Wajib dan harus. Dalam bahasa Melayu dia kata apa? Dia ada hukum bahasa Melayu. Harus juga. Harus kan? Maknanya harus di sini bukan maknanya harus bahasa kita. Harus bahasa kita bukan. Harus bahasa kita harus boleh atau tidak. Ni maksud tidak boleh tidak. Sama makna dengan wajib. Dia kata sebagai seorang hamba, yang ini pengarang ni siapa tuan-tuan? Terjemahan ni Haji Salim apa entah nama, sebut nama dia. Kan? Yang ini ada Indun lah. Indun kan? Jadi Indun harus dia, bukan harus kita. Saya ingat almarhum Kiai Taifur, dia kata harus datang lagi. Harus kita tu mana barangkali boleh datang, tak datang pun tak apa. Tapi harus dengan makna apa? Mesti datang. Di sini dia kata sebagai seorang hamba, wajib dan harus maknanya wajib dan mesti melulu mengenal kewajipan, sedangkan jaminan upah ada di tangan majikan.
Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Kita berhenti di sinilah ya. Sebab ini dia pendek ya. Kita habiskanlah sikit lagi. Sebagai seorang hamba bagi Allah Ta'ala, wajib dan harus, maknanya wajib dan mesti melulu mengenal kewajipan, sedangkan jaminan upah ada di tangan majikan. Iaitu sebagai seorang hamba tadi, apa kerja yang mesti dia buat? Iaitu segala kewajipan yang telah ditentukan oleh majikan dia. Kalau hamba manusia, kalau hamba Allah Ta'ala pun begitu juga. Segala ketentuan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada manusia, dari sudut ibadah yang wajib ke, yang sunat ke, maka yang itu mesti dilakukan, wajib dilakukan oleh kita. Sama ada memang wajib kita katakan dibuat berpahala, ditinggal berdosa, atau wajib dengan makna kita mewajibkan diri kita melakukannya supaya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wirid, zikir, hizib dan sebagainya kita amalkan tadi tidaklah wajib, tapi kita mewajibkan diri kita ni supaya kita hampir dengan Allah Ta'ala. Maka dia kata kerjamu apa dia? Kerjamu adalah melaksanakan kewajipanmu sebagai seorang hamba. Sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Kalau segi sudut bagi pahala dan sebagainya, jangan kamu risau-risaukan. Tak payah fikirlah pasal masalah dia punya berapa balasan dia, apa balasan dia. Yang kamu kena buat adalah sekadar ibadat. Sedangkan memberi pahala dan sebagainya itu kerja Allah Ta'ala. Jangan ganggu kerja yang itu. Kerja kamu apa dia? Kerja kamu buat ibadah, yang itu kamu tumpu. Maka tidak usah risau fikiran perasaan untuk mengatur. Tak perlu. Kamu buat apa kerja kamu sahaja. Allah kata apa dia? Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata aku tak jadikan jin dan manusia bukan kerana ibadat. Maka ibadatlah, tumpukan ibadat. Berapa harga ibadat yang jangan kamu fikir-fikirkan. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Kerana kewajipanmu beramal, bukan kewajipanmu mengatur berapa harga amal kamu. Tak payah, Allah yang menentukan. Baik. Kalau Allah dah susun, jangan ganggu lagi. Ada nafsaka minat tadbir. Baik. Kerana khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kurang iman. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, yang kedua ni pula, dia kelangsungan daripada takdir dulu. Takdir ketentuan daripada Allah. Jadi bila takdir telah ditentukan, kenapa sibuk sangat dengan takdir tadi? Kamu usaha sahaja. Ketentuan belum berlaku, setelah berlaku baru kita tahu apa kehendak Allah Ta'ala. Sebelum daripada tu, jangan fikir lagi apa yang akan berlaku tu. Usahakan semata-mata. Kalau berlaku seperti mana kehendak kita, itulah kita kata kehendak Allah Ta'ala. Kalau berlaku sebaliknya, itu juga kehendak daripada Allah. Kalau kita dah tahu Allah dah susunkan segala takdir, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu, jangan ganggu urus tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan hak sebagai hamba kita. Kita sebagai hamba jalankan hak kita. Iaitu apa dia? Ibadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, sabar terhadap ketentuan Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kerja hamba. Tapi kerja Allah Ta'ala nak bagi pahala, tak bagi pahala, syurga, neraka, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Allah kata apa dia? Rahmat aku mengatasi kemarahanku. Sebanyak mana kita buat marah Allah Ta'ala pun, tapi kasih sayang Allah lebih daripada itu lagi. Kalau seandainya berlaku sesuatu yang kita kata dosa, takdir daripada Allah Ta'ala, kita taubat. Kerana kita tahu ya Allah tadi rahmatnya mengatasi marahnya. Kita marah mengatasi rahmat kita, kasih sayang kita kurang, marah kita lebih, kan? Wallahu a'lam. Ya. Kita sambung nanti. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mik dalilun ala intimasil basirati minka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.